Assalamualaikum 12 Gang, apa khabar? Banyak yang berlaku pada bulan ini dalam kita punya Liga Tempatan sebabkan ada transfer window. Tapi tak apa, nanti aku akan compilekan semua tu dalam satu video dan kita akan cerita serba sedikit. Untuk video kali ini, kita akan bercerita pasal satu kisah throwback era kebangkitan Harimau Malaya sekitar tahun 2010 macam tu. Kepada sesiapa yang follow tim Malaysia daripada tahun 2010 dan sebelumnya, mesti familiar dengan momen yang aku akan ceritakan di dalam video ini. Yang mana pada tahun tersebut lahirnya dua nama besar di dalam pasukan Harimau Malaya, yang aku rasa kalau sampai hari ini pun, kalau kita mention dua nama ni ketika prime mereka ketika itu, kita mesti tahu sangat sejarah-sejarah apa yang berlaku pada tahun 2010 tu. Untuk video kali ini, kita akan buat satu comparison. Ini satu lagi segmen baru dalam 12 Production di mana aku akan membuat comparison di antara pemain A dan juga pemain B. Bukan untuk mencari kelemahan mana-mana pemain, tetapi ini adalah sekadar konten semata. Seperti yang korang nampak dekat thumbnail, ya tuan-tuan, itulah pemain yang kita akan compare untuk first episode ni. Safi Salih dan juga Nur Syahrul Idlan Talaha atau lebih dikenali sebagai Mat Yo. Safi Salih, siapa tak kenal tuan-tuan, penyerang yang aku rasa physical game dia sangat-sangat baik, pembunuh dalam kotak penalti. Sekali dia shooting, confirm masuk. Versus Nur Syahrul Idlan Talaha ataupun Mak Yo, penyerang yang lincah dengan sentuhan-sentuhan yang sangat-sangat kreatif. Pada ketika itu pernah juga dipanggil arkitek dalam pasukan kebangsaan. Dua gaya yang berbeza tetapi bermain dalam satu era yang sama. Di antara dua mereka ini, siapa sebenarnya penyerang terbaik Malaysia? Perbandingan ini aku rasa tidak asing lagi memandangkan nama Safi Salih dan juga Mak Yo adalah nama yang sangat-sangat besar ketika era tahun 2010. Mereka bermain dalam era yang sama, sama-sama menjadi tonggak utama Harimau Malaya ketika itu. Bila bercerita pasal 2010 je mesti ada yang tak ingat. So aku tukarkan ya bagi korang tahu sikit apa yang terjadi pada tahun 2010. 2010 ketika era K. Rajagopal menjaga pasukan kebangsaan, pasukan Malaysia telah memenangi AFF Suzuki. Kalau mana yang tengok mesti korang terngiang-ngiang lagi momen tu sampai sekarang. Bukan sahaja menjadi juara ketika itu, kita menewaskan Indonesia. Masa tu lahirnya Safi Salih, Mak Yo, Apek, Aidil. Ketika momen-momen itulah. So 2010 ni kita boleh klasifikasikan sebagai waktu-waktu indah pasukan Harimau Malaya. Berbalik kepada topik kita dalam video ini, siapa yang lebih efektif? Mak Yo ataupun Safi Salih di dalam pasukan negara kita ketika itu? Okey, kita mulakan dengan Safi Salih terlebih dahulu. Safi Salih adalah penyerang number 9 yang tulen, memiliki fizikal yang kuat, heading yang baik dan juga penyudah yang sangat-sangat berbisa. Kaki dia kalau shooting tuan-tuan berdesuk. Untuk Mak Yo pula lebih versatile. Beliau boleh bermain sebagai penyerang kedua, boleh bermain sebagai attacking midfielder. Sampai sekarang, antara momen-momen ataupun signature Mak Yo ni aku paling ingat adalah gelecekan beliau di tepi-tepi line tu. Dia memang suka betul tepi-tepi tu, tapi boleh bawa masuk sehingga dalam kotak. So, dari awal lagi kita dah nampak satu perkara yang sangat jelas, comparison di antara dua striker ini. Safi Salih seorang penyudah, manakala Mak Yo seorang perancang. Kita mulakan dengan gaya permainan terlebih dahulu. Safi Salih seorang pemain yang sangat berbahaya kalau dalam kotak penalti. Dari segi shooting, dari segi heading dan juga salah satu gerakan beliau yang paling aku suka adalah sepakan bicycle kick. Kita pernah tengok dalam pasukan negara dia pernah buat. Kita pernah tengok juga semasa beliau bermain untuk JDT. Technical sangat-sangat baik. Manakala untuk Mak Yo pula, seorang pemain yang aku rasa sangat-sangat terkenal dengan gerakan gelecekan beliau. Pemain yang hidup di dalam ruang, bermula daripada sisi dekat bawa masuk dalam kotak penalti dan juga kombinasi pantas bersama rakan-rakan sepasukan yang lain. Dari segi shooting, yes memang ada, tetapi dari segi heading mungkin tidak setajam Safi Salih.
Tapi kalau kita tengok gaya permainan dua pemain ini, kita dah boleh tahu Safiz Ali dia memerlukan assist daripada orang lain, manakala Mak Yu seorang pemain ataupun striker yang boleh mencipta peluang sendiri. Kita tengok pula dari segi statistik dan produktiviti. Dari segi statistik, kedua-duanya mempunyai fasa kemuncak yang kuat. Safiz Ali dikenali sebagai seorang penjaring gol yang amat-amat penting, terutamanya di peringkat antarabangsa. Manakala Mak Yu pula pernah dinobatkan sebagai pemain paling bernilai Liga Malaysia dan juga seorang pemain yang boleh dianggap penjaring konsisten di peringkat domestik. Kita semua tahu macam mana kehebatan Mak Yu dekat Kelantan. Korang jangan lupa, itu antara key player tu tuan-tuan, key player. Jadi di sini kita boleh simpulkan Safiz Ali lebih menonjol di pentas antarabangsa, tetapi Mak Yu pula lebih dominan di dalam liga. Tapi korang jangan salah faham, dari segi domestik ataupun pasukan di dalam liga, Safiz Ali ni pada tahun 2011 hingga 2013 beliau berhijrah ke Indonesia menyertai satu pasukan yang dipanggil Pelita Jaya. Dan untuk rekod, semasa Safiz Ali berkhidmat di Indonesia, beliau menjaringkan 27 gol kalau tak salah aku, dan selepas itu beliau kembali ke sini menyertai JDT lagi. So basically dari segi khidmat Safiz Ali di dalam liga pun kita boleh kategorikan baik juga sebenarnya. Pentas besar dan momen ikonik. Inilah bahagian yang sering memihak kepada Safiz Ali kalau kita comparekan dua pemain ini. AFF Suzuki 2010, Safiz Ali muncul sebagai hero, menjadikan gol penting dan menjadi simbol kejayaan Malaysia ketika itu. Untuk Mak Yu pula, beliau tetap menyumbang, yang mana yang masih ingat waktu 2010 tu, korang semua mesti ingat gaya-gaya gerakan dribble daripada Syahrul Idhan Talha tu, berapa banyak dia create chances untuk pasukan Harimau Malaya. Tetapi kalau kita compare antara Mak Yu dan juga Safiz Ali ketika AFF Suzuki itu, Mak Yu tidak mempunyai momen ikonik sebesar Safiz Ali di kejohanan tersebut. Dalam bola sepak, momen besar inilah yang sering menentukan bagaimana seseorang pemain itu dikenang. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit mengenai Mak Yu dan juga Safiz Ali. Bagaimana pula dari segi sudut taktikal dan juga keperluan pasukan? Dari sudut taktikal, Mak Yu adalah pemain yang lebih fleksibel. Beliau boleh diletakkan di pelbagai position. Manakala Safiz Ali pula lebih spesifik. Beliau tak boleh dicampak sebarang-sebarang macam tu. Beliau perlukan sistem yang lebih jelas. Kalau sistem tu kena dengan dia, impact confirm sangat-sangat besar. So dari segi taktikal, kita dah faham kat sini perbezaan antara pemain yang mengikut sistem dan juga pemain yang kita boleh cakap beliau boleh menjadi game changer, macam Mak Yu tu. Impak dua pemain ini kepada bola sepak Malaysia. Safiz Ali menjadi simbol kebangkitan Harimau Malaya di mata Asia Tenggara. Mak Yu pula boleh menjadi contoh bahawa pemain tempatan juga boleh menyelah melalui kreativiti dan kepintaran bola sepak. Kedua-dua pemain legend ini memberikan impak yang besar tetapi dengan cara yang berbeza. Jadi, siapa yang lebih hebat tuan-tuan? Jika kita bercakap tentang gol yang penting dan momen yang besar, aku rasa Safiz Ali akan menjadi pilihan lah. Tapi, jika kita bercakap tentang kepelbagaian kreativiti dan flexibility, aku confirm Mak Yu menjadi pilihan. Dua legenda, dua peranan yang berbeza. Dan jawapannya bergantung kepada satu soalan. Anda mahu penyerang yang membunuh perlawanan ataupun penyerang yang menghidupkan permainan? So, apa komen korang? Safiz Ali ataupun Mak Yu? Untuk tahun 2026 ni, Safiz Ali dah bersara, manakala Mak Yu masih bermain ya tuan-tuan. Aku ada satu soalan untuk korang, alang-alang lah ya sebelum penutup ni. Kalau ada satu perlawanan final, korang pilih Safiz Ali ataupun Mak Yu? Tulis di komen.